Strategi seterusnya untuk membina tabiat baru dalam hidup kita. Dalam buku Atomic Habits, penulis menggariskan dua perkara yang boleh untuk kita lakukan. Yang pertama sekali adalah menjadikan tabiat baru yang ingin dibentuk itu adalah sesuatu benda yang sangat menarik sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah cuba jangkakan apakah hasil yang kita akan terima sebaik sahaja tabiat baru itu berjaya dilakukan. Kenapa menarik? Sebenarnya, apabila kita melakukan suatu benda dalam keadaan yang sangat menarik, dia membantu satu proses dalam otak ini, iaitu rembesan hormon yang diberi nama sebagai dopamin. Dopamin adalah suatu hormon kegembiraan yang membantu untuk mempengaruhi, menggalakkan dan juga memotivasikan kita untuk terus melakukan sesuatu perkara. Kemudian, apabila semakin menarik perkara tersebut, pastinya hormon ini akan dirembeskan dan kita terdorong untuk melakukannya. Kemudian yang kedua, jangkakan hasil. Apabila kita boleh jangkakan hasil, sebenarnya waktu kita menjangkakan itu adalah saat yang paling manis sebenarnya, yang kita boleh rasakan untuk membantu kita meneruskan tindakan ataupun tabiat baharu tersebut. Kerana perasaan waktu menjangkakan dengan saat kita betul-betul berhasil melakukan tindakan tersebut, sebenarnya perasaan waktu menjangkakan itu adalah perasaan yang paling memberi kepuasan dalam hidup kita menurut penulis. Jadi cuba fokus kepada dua perkara ini, iaitu jadikan ianya menarik, dan yang kedua adalah cuba jangkakan apakah hasil yang kita akan terima hasil daripada pembentukan tabiat baharu tersebut.